warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Perak Sejahtera 2030. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam siri Influencer at Japan Mohkoma Jabatan Perangan Negeri Perak. Baiklah, pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Nadira binti Muhaizan, iaitu penolong pengarah cawangan media cyber dari Jabatan Perangan Negeri Perak. Seterusnya bersama dengan kita ada Encik Muhammad Syami bin Sazali, Pegawai Perpaduan Daerah Hilir Perak, Div-Div Jemputan daripada JPKK, Ketua Komiti Madani, AJK Komiti Madani yang hadir, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada yang berada di Dewan ini dan juga yang sedang mengikuti siaran langsung di laman Facebook Jabatan Perangan Negeri Perak. Jangan lupa like, share, komen. Jika ada soalan yang hendak diajukan, insya-Allah jika ada masa kita akan bacakan untuk dijawab oleh tetamu kita pada hari ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi dan selamat datang diucapkan kepada semua yang menjayakan program Bicara Santai Community Influencer at Japan Mohkoma edisi Perak, siri ke-6 yang akan membincangkan satu lagi topik yang begitu dekat dengan masyarakat, topik yang penting iaitu kempen budaya hidup sihat tanpa AIDS, bersama mencegah, bersama melindungi. Istimewanya kali ini, episod siaran langsung ini dijayakan dengan kerjasama Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak dan juga kumpulan pelajar Universiti Utara Malaysia UUM bagi kursus perhubungan awam SCCAJ 2073. Baiklah, sebelum saya perkenalkan tetamu kita pada petang ini, suka saya kongsikan bahawa tuan-tuan dan puan-puan boleh mula mendaftar kehadiran di kod QR yang akan dikongsikan sebentar lagi, dan bagi yang sedang mengikuti siaran langsung ini di laman Facebook, pautan dan kod QR akan dikongsikan di ruangan komen di bawah ini. Untuk makluman semua, pendaftaran ini adalah penting kerana maklumat pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan akan memungkinkan tuan-tuan dan puan-puan untuk memenangi hadiah misteri jika menyertai kuis Kahoot berkenaan topik perbincangan hari ini yang akan dikongsikan pautannya di penghujung siaran. Baiklah, tanpa membuang masa, saya perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Marliana binti Muhammad, iaitu Pegawai Perubatan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Nampak berseri Doktor hari ini bersedia untuk berkongsi dengan kami tentang topik perbincangan kita. InsyaAllah. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir. Jadi kita terus kepada soalan yang pertama Doktor. HIV dan AIDS merupakan perkataan yang selalu kita dengar dan lihat. Kadang-kadang bila kita berada di klinik ataupun di hospital, kita baca poster-poster tentang HIV dan AIDS. Ada kalanya kita baca di surat khabar, ada juga di media sosial, dikongsikan di Facebook, TikTok, Instagram. Jadi, kita dengar tapi kita tak tahu sejauh mana masyarakat mengetahui tentang kedua-duanya, HIV dan AIDS. Adakah perkara itu sama? Jadi sejauh mana masyarakat sedar dan tahu masuk kedua perkataan ini? Apakah sebenarnya doktor yang dimasukkan dengan HIV dan AIDS dan apakah wujud perbezaan antara kedua-duanya? Silakan doktor. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, HIV dan AIDS, agak-agak sama ke lain? Tuan-puan rasa sama ke lain? HIV tu sama tak dengan AIDS? Sama? Okey. So, sebelum saya cerita lebih lanjut lah berkenaan dengan HIV dan AIDS ni, saya cerita sejarah dulu, macam mana kewujudan penyakit HIV ni lah. Sebab saya jaga bahagian unit kawalan penyakit berjangkit. So, HIV ini juga adalah salah satu penyakit berjangkit lah. Kita tahu penyakit ni disebabkan oleh kuman lah. So, kuman ada banyak jenis, sama ada dia bakteria, virus, parasite. Jadi penyakit HIV ni adalah disebabkan oleh virus HIV. Jadi virus HIV menyebabkan penyakit HIV. Okay? So dia wujud pada tahun 1981. Dah lebih 40 tahun. Kalau negara pertama yang dikesan penyakit HIV ni adalah di negara Afrika. Okay? So dia terjadi akibat daripada hubungan seksual lah. Seksual, jangkitan tersebut terjadi. Dan di Malaysia sejarahnya adalah pada tahun 1986. Dekat Malaysia dia datang, di Malaysia ni
penyakit tersebut dikesan pada tahun 1986. Mungkin baya-baya Puan Laila kot 39 tahun saya lebih kurang jugalah muda sikit daripada Puan Laila. Okey. So dah 39 tahun dah penyakit HIV ni wujud di Malaysia. Dan sampai sekarang ni adalah rawatannya. Jadi di Malaysia ni pada awal-awalnya jangkitan tersebut terjadi akibat daripada suntikan jarum penagih dadah. Masa zaman dahulu tahun 1986 ni memang banyak kes penagih dadah yang dapat HIV melalui suntikan jarum yang tercemar. Okey. Jadinya HIV ni adalah virus yang menyerang kita punya sistem pertahanan tubuh badan. Okey, dia serang sel yang mana dia panggil dalam badan kita tu sel CD4 lah. Okey. Jadi bila dia attack CD4 ni macam askar polis dalam badan kita lah, pertahanan badan kita. Bila dia attack, kita punya pertahanan akan lemah dan lumpuh lah. Okey. Jadi pada peringkat awal tu kita akan tiada gejala lah bagi penyakit HIV. Tapi lama kelamaan bila semakin lama semakin kurang askar atau pertahanan dalam tubuh badan kita, maka terjadilah AIDS tadi iaitu fasa terakhir bagi penyakit HIV. Okey, jadi AIDS tu adalah nama panjangnya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dia adalah sindrom daya tahanan imun badan kita semakin rendah lah. Itu fasa terakhir bila kita dah ada gejala lah. Bila pesakit HIV tu sendiri dah menunjukkan gejala yang teruk apabila ada punya sistem pertahanan tubuh tu semakin rendah. Okey, itu yang kita panggil AIDS. Jadi boleh nampak perbezaan. Jadi peringkat fasa HIV nak pergi ke AIDS tu mungkin mengambil masa, biasanya lebih daripada 10 tahun lah. Baru dia akan jadi pesakit AIDS kita panggil. Okey, pada awalnya tidak bergejala iaitu fasa penyakit HIV. Jadi cara kita nak cegah daripada pesakit HIV menjadi AIDS adalah dengan aktiviti pencegahan dan juga rawatan HIV lah yang akan saya ceritakan kejap lagi. Okay. Itu saja Puan Laila. Okey, baik doktor. Terima kasih atas jawapan itu. So kita bezakan, boleh ada wujud perbezaan antara HIV dan AIDS tu. HIV adalah virus dan AIDS adalah tahap kesihatan yang paling teruk apabila dijangkiti virus HIV. Baik, soalan yang kedua. Portal Eswatini pada 7 Ogos lalu melaporkan bahawa jangkitan baharu HIV AIDS di Malaysia secara amnya telah mencatatkan penurunan sebanyak 50% antara tahun 2000 hingga tahun 2009. Namun mulai tahun 2010 sehingga kini kadar penurunan semakin perlahan, itu hanya 27%. Dan pada 2024 tahun lalu sebanyak 3,185 kes HIV baharu dilaporkan dengan majoritinya adalah dalam kalangan lelaki, iaitu 90% dan wanitanya hanya 10%. Namun apa yang lebih menyedihkan ialah 75% daripada kes HIV yang dilaporkan pada tahun lalu melibatkan golongan belia berumur antara 20 hingga 39 tahun. Bagaimanakah situasi ini pada pandangan doktor boleh berlaku dan apakah punca utama kes HIV ini tertumpu kepada golongan belia? Silakan doktor. Okey. Untuk punca utama memang dalam statistik tu menunjukkanlah golongan belia umur antara 20 hingga 39 tahun ni antara golongan yang tertinggi dijangkiti oleh penyakit HIV. So dia banyak faktor lah yang menyebabkan golongan belia ni terjebak ataupun mendapat diagnosis HIV ini. Yang pertamanya adalah pendedahan awal kepada risiko. Kita bayangkan ibaratkan golongan belia ni adalah golongan yang orang yang baru dapat lesen kenderaan lah. Jadi dia nak cuba benda baru nak travel sana sini nak dapatkan banyak pengalaman. Jadi dia tak kisah. Dia nak mencuba perkara-perkara yang belum dia cuba. Jadi bila keadaan macam ni pengaruh daripada kawan-kawan mungkin dah golongan belia ni lah golongan yang sudah berkejaya dah ada kerjaya dah ada faktor ekonomi yang lebih stabil. Jadi mereka ni bebas untuk melakukan aktiviti seharian mereka lah, sama ada yang berisiko ataupun tidak berisiko. Sebenarnya adalah penyakit HIV ni dia punya punca pendedahan ni adalah lebih awal lagi, iaitu pada peringkat sekolah menengah umur 13 tahun dah ada terdedah kepada faktor-faktor risiko. Maksudnya dia mungkin tengok daripada media sosial daripada berita, daripada kaca televisyen berkenaan dengan
penyakit ataupun hebahan mengenai gejala-gejala sosial ni lah. Jadi mereka rasa mereka benda tu benda baru. Jadi mereka nak cuba. Jadi pendedahan awal ni lah yang menyebabkan golongan belia ni berisiko untuk mendapat jangkitan HIV. Jadi pada peringkat sekolah tu memang peranan ibu bapa, pihak sekolah dan juga Kementerian Kesihatan sendiri memang akan masuk sekolah untuk bagi pendedahan pendidikan berkenaan bahaya penyakit HIV dan AIDS lah untuk mengelakkan mereka terjebak dengan aktiviti tingkah laku yang berisiko. Okay, yang kedua adalah biasa majoriti zaman dulu kurang teknologi media sosial, jadi pendedahan untuk dapat jangkitan ni adalah agak kurang. Zaman dulu kita tahu punca utamanya adalah daripada suntikan jarum. Tapi beralih pada tahun 2000 dah milenial jadi landscape dah ada perubahan pada landscape punca jangkitan ini. Jadi lebih kepada hubungan seksual. Jadi kita tengok data yang kita dapat daripada Kementerian Kesihatan sendiri, punca jangkitan hubungan seksual ni dia punya statistik adalah 96% daripada jangkitan HIV di Malaysia. Okay, yang mana 64% adalah hubungan seksual lelaki dengan lelaki ataupun bisexual. Bisexual ni maksudnya di hubungan seksual dengan lelaki pun boleh, dengan perempuan pun dia boleh juga. Okay? Berbanding dengan hubungan seksual pasangan suami isteri lah, iaitu 34% sahaja. Jadi aplikasi media sosial ni sangat meluas, sangat banyak sampai tak terkawal. Kementerian Kesihatan ataupun kita punya kerajaan sendiri dah cuba sedaya upaya untuk menghadkan penggunaan media sosial yang terlarang seperti pornografi ni, tapi masih juga belum mendapat jalan penyelesaian lah. Contohnya aplikasi media sosial yang bila kita siasat dengan pesakit-pesakit kita yang diorang gunakan selalunya Grindr yang kita tak pernah dengar, tapi golongan remaja, golongan belia dia tahu sebab dia ada komuniti mereka sendirilah macam mana diorang nak cari pasangan. Contohnya aplikasi Grindr, Tinder, WeChat, Facebook tu biasalah golongan orang biasa pun tahulah. Jadi melalui media sosial ni mereka sebenarnya mencari pasangan. Kalau yang dah berkahwin tu mungkin pasangan yang luar daripada rumah mereka lah, okey. Mencari pasangan yang terlarang, berbilang pasangan dan kalau ikut kehendak nafsu mereka lah, sama ada mereka nak melakukan hubungan seksual dengan pekerja seks ada juga yang melanggan pekerja seks untuk duit poket, tambah duit poket. So kadang-kadang tu mereka diberikan duit lah untuk hubungan tersebut. Jadi banyak faktor yang menyebabkan mereka ni boleh terjebak dengan aktiviti yang berisiko ni lah. Okey. Jadi memang kadang-kadang ada juga faktor dari segi psikososial daripada hubungan kekeluargaan lah. Mungkin ibu bapa yang bercerai menyebabkan anak-anak ni tak terjaga, tak ada orang nak pantau, kurang perhatian daripada ibu bapa. Jadi tiada didikan yang sempurna lah untuk mereka. Mereka tak tahu nak meluahkan masalah perasaan mereka kepada orang yang lebih tua sebab keluarga sibuk, ibu bapa pun sibuk cari kerja kan. Jadi anak terbiar jadi mereka ni lebih mudah untuk dipengaruhi oleh rakan-rakan dan kawan-kawan serta media sosial inilah Puan Laila. Doktor, terima kasih atas jawapan tadi. Sebenarnya media sosial tu dia ada baik dan buruknya. Kalau kita gunakan ke arah kebaikan, dia akan jadi baik. Kalau ke arah yang satu lagi, memang banyak bahaya yang kita akan dapat. Macam ni, sifat ingin tahu juga, sifat ingin mencuba pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara sebab golongan belia ni cepat terpengaruh, cepat terjebak dengan benda-benda yang tak sihat ni yang terusnya memberi kepada sesuatu jangkitan HIV ni. Baik doktor, kita akan berhenti sebentar. Kita akan jumpa sebentar lagi. Sehingga jumpa lagi.
Baik, bertemu sekali lagi dalam slot bicara santai Community Influencer Japan Mohkoma siri ke-6. Jadi kita akan terus ke soalan yang ketiga. Baik doktor, kita faham peningkatan kes HIV ini meningkat khususnya dalam kalangan belia disebabkan oleh pelbagai faktor seperti yang doktor nyatakan tadi. Seperti yang doktor maklumkan tadi juga, penularan melalui hubungan seksual dalam kalangan belia adalah punca utama. Bagaimana pula usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan KKM dalam melaksanakan kempen-kempen perhubungan awam bagi mewujudkan kesedaran terhadap bahaya HIV/AIDS ini, doktor? Silakan. Okey. Jadi di Malaysia ni kita memang banyak kempen-kempen kesedaran yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, KKM, bersama-sama dengan Majlis AIDS Malaysia, Yayasan AIDS Malaysia, dan kita juga ada NGO lah berkaitan dengan advokasi HIV/AIDS ni. Antaranya kalau di Kinta, di daerah Kinta sendiri mereka ada persatuan badis. Jadi badis inilah yang menggerakkan sukarelawan bagi membantu golongan-golongan yang berisiko ni. Kalau di Hilir Perak sendiri, Teluk Intan, kita ada sukarelawan Perkasih lah yang membantu kita untuk menjalankan saringan kepada golongan yang berisiko ni, pekerja-pekerja seks yang ada sejarah melakukan aktiviti seksual lah, hubungan seksual. Jadi kempen-kempen yang dilakukan di Malaysia ini sebenarnya adalah yang pertamanya adalah untuk memupuk kesedaran, meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat berkenaan dengan stigma dan diskriminasi, untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi masyarakat kepada pesakit AIDS itu sendirilah. Yang keduanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat bahawa penyakit HIV ni sebenarnya boleh dicegah dan juga ada rawatan. Itu yang pentinglah. Kalau masa zaman dulu kita tahu kadar kematian akibat penyakit AIDS ini adalah tinggi. Okey, sebab rawatannya agak susah. Dulu kalau zaman dulu tahun 1980-an tersebut, kalau pernahlah tuan-tuan dengar, pesakit HIV ni perlu makan ubat segenggam. Banyak ubatnya. Satu hari tu kena makan ubat segenggam dalam tempoh masa 4 jam, 6 jam. Jadi bayangkan macam makan nasi ubat tersebut. Tapi bila dah ada evolusi dari segi bidang perubatan farmasi, ubat-ubat ni sebenarnya dah jadi sikit. Untuk zaman sekarang ni tahun 2000 ni sehingga 2015 ni ubat yang perlu dimakan adalah 2 biji saja sehari untuk bantu menurunkan paras virus HIV dalam darah kita lah. Jadi kempen-kempen ni termasuk jugalah bila kita cakap dia ada sambutan Hari AIDS itu sendirilah, yang mana kita sambut pada setiap tahun 1 Disember. Jadi biasa dia ada simbolik lah. Untuk AIDS ni dia gunakan ribbon merah, red ribbon. Macam kita hari tu pada bulan Julai pun kita ada buat acara untuk kempen kesedaran HIV AIDS. Kita buat red ribbon hunt untuk menggalakkan lah pemahaman pengetahuan orang ramai berkenaan dengan penyakit HIV AIDS lah. Selain itu juga di klinik kesihatan kita juga memang menyediakan banyak program saringan bagi HIV ni. Antaranya saringan HIV tanpa nama, di mana pesakit yang berisiko, dia rasa berisiko, dia boleh terus walk in ke klinik kesihatan tanpa memberitahu nama mereka dan bagi tahu saja kepada petugas kesihatan mereka nak jalankan saringan HIV. Jadi kerahsiaan, confidentiality itu dia memang dijagalah. Okay. Kita ada juga saringan sukarela, mana-mana individu yang rasa berisiko dijangkiti HIV, mereka juga boleh buat secara voluntary. Kita ada juga saringan pra-perkahwinan lah. Ini memang untuk Muslim memang wajib dibuat. 6 bulan sebelum kahwin tu memang wajib lah untuk Muslim membuat. Kalau nak kahwin kali kedua, kali ketiga pun kena buat juga. Saringan HIV ni untuk kita tahu status HIV kita lah sebelum kita berkahwin. Untuk non-Muslim tidak diwajibkan tapi digalakkan lah untuk buat juga saringan HIV ni. Selain itu kita juga buat saringan HIV kepada ibu hamil. Ibu hamil pasangan ni pun kita galakkan untuk buat juga saringan HIV bila ibu itu mengandung lah, bagi mengelakkan risiko jangkitan daripada ibu kepada anak. Selain itu kita ada juga program-program kesedaran di peringkat sekolah seperti Prostar, itu program sihat tanpa AIDS bagi remaja. Kita masuk ke sekolah menengah bagi memberikan pendidikan lah berkenaan dengan penyakit HIV AIDS, di mana kita nak galakkan pelajar-pelajar ni jadi role model, iaitu ejen perubahan kepada masyarakat bahawa penyakit HIV AIDS adalah bahaya lah, okay? Dan boleh merosakkan sosioekonomi negara.
Okey, selain itu juga kita ada program harm reduction, pengurangan kemudaratan. Di mana kalau dulu program ini adalah berfokuskan kepada penagih dadah yang menggunakan suntikan jarum lah. Jadi program harm reduction ni mereka berikan jarum bersih untuk kegunaan supaya mereka tidak menggunakan jarum yang tercemar. Jadi kita panggil program NSEP lah, Needle Exchange Program. Kita bagikan Kementerian Kesihatan akan edarkan jarum suntikan yang bersih kepada mereka untuk digunakan. Jadi mereka tidak perlu berkongsilah untuk mengurangkan risiko jangkitan. Serta kalau mereka ada melakukan hubungan seksual yang berisiko, kita juga beri kondom percuma. Mereka boleh minta aja berapa mereka nak. Jadi kita akan berikan kondom percuma supaya mereka menggunakan kondom semasa melakukan hubungan seksual. Okey? Jadi penggunaan kondom ini adalah salah satu cara pencegahan untuk mengelakkan jangkitan HIV. Selain daripada jangkitan penyakit kelamin lah. Selain daripada itu, kempen-kempen sekarang semakin meluas. Kita ada juga ubat-ubat rawatan pencegahan kepada golongan-golongan yang berisiko melakukan aktiviti berisiko ni. Kita ada ubat, kita panggil pencegahan, ubat profilaksis. Jadi kalau mereka berisiko, mereka boleh dapatkan ubat, kita panggil ubat PrEP lah, ubat PrEP di klinik kesihatan untuk mencegah jangkitan HIV. Dan kalau kita tengok dalam kita punya aplikasi MySejahtera, boleh cek aplikasi MySejahtera masing-masing. Dalam tu pun ada juga website untuk Test Now, di mana kita galakkan masyarakat yang membuat penilaian risiko. Kita ni berisiko tak dijangkiti HIV, kita jawab je soalan. Kalau kita berisiko, aplikasi tu akan minta kita untuk buat saringan secara kendirilah. So kita boleh order self-test kit tu, dan mereka akan post ke rumah. Jadi kalau kita takut nak pergi ke klinik, kita rasa takut dipandang serong oleh masyarakat ke, jadi mereka ni boleh menjalankan self-test kit lah, saringan kendiri. Kalau positif, mereka perlu datang ke klinik kesihatan. So banyak sangat program yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan dengan sokongan oleh NGO ni untuk kita menggalakkan pemahaman masyarakat lah dan mengurangkan stigma dan diskriminasi. Okey doktor, terima kasih. Sebenarnya KKM bukanlah berdiam diri, dan juga Pejabat Kesihatan Daerah dan juga pertubuhan bukan kerajaan NGO banyak membantu dan usaha-usaha melaksanakan kempen-kempen perhubungan awam berkenaan dengan bahaya AIDS, HIV dan AIDS ini. Macam yang doktor maklumkan tadi, kita ada saringan kesihatan juga, saringan pesakit tanpa nama, saringan sukarela, rawatan pencegahan. Banyak usaha KKM yang telah dilaksanakan untuk mengekang penularan HIV ini. Baik doktor, kita sedar tentang stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap pesakit HIV macam doktor maklumkan tadi kan. Dengan kempen-kempen ini yang dilaksanakan oleh KKM, adakah kempen ini dapat membantu dalam membentuk masyarakat melihat pesakit HIV itu dalam sudut positif dan mengurangkan stigma yang ada? Silakan doktor. Okay, stigma ni kita kena fahamlah, stigma adalah satu pandangan negatif lah, perspektif negatif orang lah kepada satu golongan terutamanya kalau kita sekarang ni kita biasa kita akan sebutkan term ni adalah golongan LGBT, LGBTQ so dia banyaklah golongan-golongan ni. Tapi sebenarnya kita tak bolehlah memberikan stigma ataupun diskriminasi kepada golongan ni. Dia punya perbuatan adalah salah, tapi mereka juga manusia biasa yang perlu dibimbing, perlu diberi pemahaman, pendidikan lah berkenaan dengan bahaya HIV dan AIDS. Dan masyarakat yang ialah kita panggil kalau di TikTok tu kan, netizen ni kalau berlaku sesuatu isu tu senang sangat, laju sangat nak komen nak judge seseorang tersebut lah. Jadi inilah tugas cabaran yang besar untuk kita sebagai petugas kesihatan untuk memberikan pemahaman yang betul berkenaan penyakit HIV AIDS untuk mengurangkan stigma dan diskriminasi masyarakat lah. Dia adalah lebih kepada pemahaman kadang pemahaman orang dulu berkenaan mitos penyakit HIV ni jadi mereka tak faham, sebab mereka tak faham mereka rasa kalau kita bersembang, kita salam jangkitan boleh dapat jangkitan tersebut. Sebenarnya itu adalah mitos lah, mitos bagi penyakit HIV. Kalau kita bersalam, sebab dia punya cara jangkitan tu adalah melalui cecair badan. Okey. Jadi cecair badan ni ada banyak lah, ada darah, ada air mani, ada susu ibu kalau ibu tersebut mengandung dan menyusukan bayi, dia boleh memberikan jangkitan tersebut kepada bayinya lah. Okey. Jadi cara jangkitan ini
adalah sama ada melalui hubungan seksual yang kita cerita sebentar tadi. So, jadi hubungan seksual ni ada banyak jenis lah. Yang saya cerita tadi adalah lelaki bersama lelaki. Sekarang adalah majoritinya adalah isu pesakit-pesakit HIV ni golongannya adalah lelaki melakukan hubungan seksual bersama lelaki. Berbanding dulu hubungan seksual yang normal lah lelaki dengan perempuan. Okey, yang keduanya adalah melalui pemindahan darah pun boleh terjadi kalau darah tersebut tercemar. Okey, kalau ada membuat sebarang prosedur pembedahan, okey, alat-alatan pembedahan tersebut yang tercemar pun boleh dapat, tapi dia punya risiko tu adalah rendah. Dan juga kalau ibu tersebut hamil dengan penyakit HIV. Jadi untuk sekarang ni kita risaukan yang golongan yang melakukan hubungan seksual yang terlarang ni lah, yang tak tahu status HIV mereka sendiri. Jadi kita nak memberi pemahaman bahawa penyakit HIV kalau dia melakukan hubungan aktiviti yang berisiko, tingkah laku yang berisiko, mereka perlu jalani saringan kesihatan, saringan HIV itu sendirilah. Kalau pada bulan pertama mereka buat saringan tu negatif, sebenarnya mereka perlu ulang semula saringan tersebut dalam tempoh masa 6 bulan dan seterusnya lah. Okay? Biasanya selagi mereka melakukan aktiviti berisiko tu, selagi itulah mereka ada peluang untuk dapat jangkitan HIV. Sebab kita tak tahu orang yang kita bersama tu status HIV-nya macam mana. Okey. Jadi masyarakat perlu faham juga bahawa terdapat banyak faktor yang menyebabkan mereka terjebak kepada aktiviti yang tidak berisiko. Jadi apa yang kita perlu buat adalah sokong, beri support. Kalau kita mampu untuk beri nasihat, kita beri nasihat untuk mereka elak daripada melakukan hubungan terlarang tersebutlah. Okey. Tapi untuk generasi akan datang ni peranan ibu bapa lah daripada rumah. Kita kena pantau setiap hari anak kita, apa aktiviti yang dijalankan. Sebab kalau anak sekolah, anak yang umur remaja belasan tahun, mereka rasa nak bebas. Jadi hari Sabtu Ahad tu rasa nak keluar pergi ke bandar. Jadi kita kena tanya apa aktiviti yang nak dilakukan lah. Takut mereka sebenarnya dah ada temu janji, dah ada temu janji untuk bertemu dengan pasangan yang untuk melakukan hubungan seksual lah, sama ada secara sukarela ataupun untuk menambah duit poket. Jadi ini adalah sangat bahaya. Jadi kena pantau selalulah anak-anak kita. Jadi untuk HIV ini juga apabila kita berikan rawatan, dia ada konsep KKM tekankan adalah bila kita bagi rawatan, konsep you equal to you. Maksudnya penyakit ini apabila kita bagi rawatan, dia punya virus akan tidak akan dapat dikesan. Itu undetectable lah. U yang pertama adalah undetectable, virus yang tidak dapat dikesan, equal to bersamaan dengan untransmissible lah. Jadi bila virus itu sangat rendah, dia tidak boleh jangkiti pasangan yang lain lah apabila melakukan hubungan seksual. Jadi penyakit HIV ini boleh dirawat dengan cara memakan ubat setiap hari. Tak boleh tinggal lah, setiap hari, dan mereka apabila makan ubat gejala HIV memang tak ada dan boleh hidup seperti orang biasa, normal macam biasa, boleh bekerja, jadi tak ada masalah. Jadi tak perlu ada stigma. Saya bagi contoh, kalau kita ada kawan ataupun mak ayah yang ada penyakit kencing manis, kita tak ada nak sisihkan dia, pulaukan dia. Sama juga untuk pesakit HIV. So kita layan pesakit HIV, sama juga kita layan penyakit-penyakit kronik yang lain lah. Sebab dia ada rawatan, bila dia dapat rawatan yang betul, mereka patuh kepada rawatan tersebut. Jadi kebarangkalian untuk menjangkiti orang lain tu sangat rendah. Dan kita kena fahamlah, so kalau bersalam tak akan menyebabkan jangkitan. Kalau makan bersama, berkongsi pinggan mangkuk, berkongsi tandas, batuk atau bersin, tidak akan mendapat jangkitan HIV. Itu yang kita kena faham dan beritahu kepada masyarakat di luar. Okey doktor, terima kasih. Stigma ni memang wujud, tapi dengan kempen-kempen kesedaran dan juga langkah-langkah diambil oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO yang membantu KKM, kita harap kita dapat mengurangkan stigma yang ada. Okey, seperti yang kita maklum tadi, ada pertubuhan, banyak pertubuhan kerajaan yang membantu dalam mencegah jangkitan HIV ini. Jadi sebenarnya sebagai masyarakat, kita sendiri pun sebagai masyarakat, apakah langkah terbaik yang boleh diambil seiring dengan pertubuhan yang ada dalam membantu mengurangkan penularan dalam kalangan komuniti. Macam kita, komuniti kita sendiri yang berdekatan. Kadang-kadang kita jiran sendiri kena pun kita tak tahu. Betul. Sebab ini tadi selain daripada stigma tu, takutlah tabu. Benda macam ni dirahsiakan.
takut untuk diberitahu kepada mungkin ahli keluarga pun kadang-kadang tak tahu doktor. Jadi di manakah kita sebagai masyarakat boleh merujuk untuk memastikan penularan ini dapat dicegah selain kita memastikan tadi kita dapat mengurangkan penularan tersebut. Silakan doktor. Jadi untuk sukarelawan lah, apa yang kita boleh bantu, mereka biasanya akan bergerak secara outreach lah, jangkau luar kita panggil lah outreach. Mereka akan pergi ke kawasan-kawasan, hasil daripada risikan lah mereka dapat maklumat kawasan ni ada golongan-golongan macam ni. Jadi mereka akan masuk lah, terutamanya kalau di bandar-bandar besar lah, memang aktif kan, aktiviti hubungan seksual macam ni. Jadi mereka akan masuk dan akan beri dalam kumpulan lah, kaunseling berkumpulan. Jadi sebenarnya kita boleh support juga kalau kita rasa kita ada keupayaan untuk membantu sukarelawan ini, kita boleh mendaftar lah untuk bergerak bersama-sama dengan NGO macam ni lah. Okey, selain daripada tu mereka sebenarnya kalau mereka ada buat juga saringan di lapangan, mereka pun ada rapid test kit tu, kit ujian untuk HIV ni. Jadi bila mereka berjumpa dengan golongan-golongan berisiko ni, mereka akan cadangkan untuk dijalankan saringan HIV lah, okay, on the spot pada masa tu. Jadi kalau golongan ini masih juga berisiko, mereka akan cadangkan untuk dilakukan ujian ulangan lah setiap 6 bulan dan seterusnya lah. Kalau ada gejala, mereka akan minta untuk pesakit-pesakit ini untuk pergi ke klinik kesihatan untuk mendapatkan rawatan. Jadi memang tabu dalam masyarakat ini memang kita takkan ceritalah, okay? Pesakit HIV itu sendiri, kalau di klinik kesihatan dia punya kerahsiaan memang kita jaga dan kita kena minta kebenaran dulu daripada pesakit sama ada kita boleh mendedahkan masalah dia kepada ibu bapa kalau dia anak lah, ataupun pasangan. Kita akan minta kebenaran dulu. Kalau mereka kata mereka tak benarkan, jadi kita tidak akan reveal lah masalah. Tapi kalau benarkan, kita akan kaunseling bersama-sama lah apa tindakan ataupun langkah yang kita boleh buat untuk mengelakkan jangkitan ataupun komplikasi bagi penyakit inilah. Okay? Tapi ikut pengalaman lah daripada pakar-pakar kesihatan keluarga kita di klinik kesihatan, mereka lebih prefer untuk ahli keluarga tahu. Bila ahli keluarga tahu, sebenarnya lebih banyak sokongan yang kita boleh bagilah kepada pesakit ini supaya mereka tidak rasa disisihkan. Mereka rasa ada motivasi lah daripada support daripada ahli keluarga sendiri. Tapi kebiasaannya pesakit-pesakit HIV ni dia mendapat support daripada kawan-kawan yang mendapat jangkitan yang sama lah selalunya. Jadi mereka pun ada support group sendiri. Tapi itu adalah salah satu juga cara untuk mereka untuk makan ubat, dapatkan rawatan dan hidup aktif sihat macam orang biasalah. Tapi kita sebagai masyarakat, kalau kita tahu dalam satu komuniti kita ada pesakit-pesakit yang specialnya HIV, kita layan macam orang biasa, macam manusia biasa juga. Cuma mungkin extrakan sikitlah dari segi komunikasi itu. Tak adalah kita rasa macam dia dipulaukan ke apa. Sebab mereka ada hak juga, layak juga untuk bersosial, bekerja. Kadang-kadang bila mereka nak cari kerja, majikan tanya dulu status semua. Kalau status kesihatan, mesti kena periksa dulu. Kalau ada HIV tu biasa mereka tidak akan terima. Jadi itu adalah satu juga stigma dan diskriminasi lah kepada sakit HIV/AIDS. Jadi kalau ada majikan-majikan kat sini boleh pertimbangkanlah bahawa pesakit HIV/AIDS bukan pesakit yang perlu kita diskriminasikan. Okey doktor, sebagai ahli keluarga, kalau ada kes yang wujud dalam komuniti kita, dalam keluarga kita, tolong jangan sisihkan mereka, dekati mereka dengan bijaksana supaya kita dapat bantu beri sokongan dan juga motivasi kepada pesakit. Baik doktor, yang ini soalan berkenaan dengan SDG. Berdasarkan matlamat pembangunan mampan iaitu Sustainable Development Goals, SDG kan, menyentuh matlamat 3 iaitu memastikan kehidupan sihat dan menggalakkan kesejahteraan pada semua peringkat umur dan sasaran 3.3 iaitu menamatkan epidemik AIDS menjelang 2030. Jadi pada pandangan doktor, apakah cabaran utama yang sedang atau bakal dihadapi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mencapai sasaran ini? Tak lama doktor, berapa tahun je lagi? Lagi 5 tahun je nak capai. So itu adalah sasaran daripada WHO sendirilah. Jadi Malaysia
dia punya target dia adalah kita nak tamatkan penyakit AIDS ni pada tahun 2030 lah. Tapi untuk masa sekarang ni masih rasa jauh lagi lah sebab masih banyak lagi kes AIDS kita di Malaysia lah walaupun dah berkurang dengan rawatan yang kita beri tapi masih ada. Tapi kita cubalah pada tahun 2030 kita menyasarkan 95% daripada populasi pesakit HIV ni diorang tahu status HIV mereka dan 95% dapatkan rawatan. Tapi buat masa sekarang ni data yang terbaru kita punya statistiknya adalah hanya 87 sajalah pesakit yang berisiko HIV ni tahu status mereka. Maksudnya ada lagi balance dalam 15% tu mereka tak tahu ataupun tak menjalani saringan lah walaupun mereka berisiko. So kita kena kejarlah golongan-golongan yang masih belum lagi mendapat maklumat berkenaan dengan saringan HIV dan juga kaedah rawatan bagi penyakit HIV AIDS ini. Jadi cabaran-cabaran lainnya adalah yang penting yang paling teruk adalah stigma tu sendirilah. Memang mana-mana kita pergi HIV AIDS adalah yang paling tinggi stigma dan diskriminasi adalah pesakit HIV AIDS. Berbanding dengan satu lagi penyakit tu yang TB, batuk kering. Batuk kering pun lebih kurang sama juga. Ada stigma juga bila batuk teruk dapat diagnosis TB memang orang akan jauh lah, tak nak dekat takut kena jangkitan yang sama. Tapi kalau HIV AIDS ni dia lebih kepada mental kita rasa risau sangat dengan jangkitan tersebut sebab kita judge dia punya perbuatan itu aktiviti yang mereka lakukan lah terutama kalau golongan-golongan yang transgender sekarang ni yang ubah jantina jadi kita terlampau banyak bias stigma kepada golongan-golongan inilah seperti yang saya cakap lah kita boleh marah kepada dia punya perbuatan lah tapi jangan hina dia punya diri dia lah sebab dia manusia yang sama macam kita juga ada buat dosa dan pahala kan jadi kita perlu bimbing dan tidak mendiskriminasikan mereka berikan pemahaman maklumat yang betul tidak menyebarkan mitos-mitos yang salah kepada masyarakat terutama di media sosial lah bila media sosial ni senang sangat orang sebarkan kalau WhatsApp senang sangat orang share berita-berita yang tidak sahih ini. Cabaran yang seterusnya adalah untuk rawatan HIV AIDS ni dia punya rawatan sebab daripada segenggam tu daripada banyak-banyak ubat tu nak jadikan dua ni kos dia tu bukan murah lah so kosnya sangat tinggi dengan pertambahan ubat-ubat yang lebih canggih contoh sekarang ni dah ada ubat yang boleh diberi secara suntikan 3 bulan sekali ambil suntikan untuk cegah HIV, maksudnya kurangkan paras HIV dalam darah. Kalau sebelum ni makan ubat hari-hari kan, mereka dah bosan kan, nak kena makan hari-hari, kadang-kadang lupa. Jadi dah ada evolusi rawatan yang baru. Suntik macam ibu perancang keluarga, 3 bulan sekali cucuk. Jadi lebih mudah lah. Tapi harganya agak tinggi lah, agak mahal. Kosnya agak mahal. Selain daripada itu, kalau kita nak buat kempen-kempen ni, cabarannya adalah macam mana kita nak tarik crowd. Dia punya kos satu program itu memang tinggi, jadi dana sangat diperlukan lah untuk menjalankan program ataupun kempen-kempen besar-besaran lah untuk kita menarik orang ramai untuk memahami dan memupuk kesedaran berkenaan penyakit HIV AIDS ni. Okey doktor, perkara yang paling utama tadi adalah stigma. Itu yang perlu kita KKM hadapi dan depani. Selain daripada itu ialah kita dah ada peningkatan dari segi evolusi rawatan daripada ubat segenggam terjadi 2 biji saja. Jadi itu adalah langkah-langkah menuju kepada sasaran tadi nak capai tapi masih lagi jauh. Dalam masa 5 tahun agaknya boleh tercapai tak? Ada peningkatan maksudnya ke arah itu mungkin ada lagi 10 tahun kalau kita nak betul-betul tamatkan AIDS dengan sokongan daripada komuniti itu sendiri. InsyaAllah kita boleh capailah sasaran tersebut. Komuniti pun mainkan peranan juga. Betul. Okey doktor, sebelum soalan terakhir yang tadi kita tahu KKM sekarang pun banyak kempen-kempen berkenaan dengan amalkan gaya hidup sihat. Seperti kita satu tim daripada Universiti Utara Malaysia pun hari itu kita ada hadiri kempen di Dataran Menara Condong. Kita ada fun run, ada juga saringan kesihatan percuma, ada Wow on Wheel. Jadi antara inisiatif yang dilaksanakan oleh KKM adalah untuk mempromosi
gaya hidup sihat. Jadi apa komen doktor? Okey. So gaya hidup sihat, so di banyak cabang-cabang salah satunya adalah inilah kita nak kalau kita adakan boost carnival ke apa kempen kesihatan, biasanya kita akan bawa sekali kita punya rapid test kit tu. Mana-mana komuniti yang berminat untuk menjalankan saringan tu kita akan minta mereka untuk jalani saringan di lapangan lah. Mudah aja sebab saringan test kit ni memang kalau kita tahulah kalau kita buat ujian pra perkahwinan tu dalam 15 minit dah tahu keputusan. Kalau negatif dan kita tahulah status kita negatif dan kita tak ada aktiviti berisiko, jadi kita selamatlah. Okey. Tapi kalau kita ada masih ada menjalankan aktiviti berisiko ni, kita kena berjaga-jagalah sebab dia punya kita panggil window period dia lah. Contohnya semalam baru kita buat aktiviti yang tidak memoral tu, okey. Esok belum lagi positif lah, dia akan ambil masa. Mungkin 2 minggu selepas itu ataupun kebiasaannya sebulan. Kalau masih juga negatif, kita akan perlu juga ulangi ujian tersebut dalam masa 6 bulan. Ini untuk memastikan kita betul-betul tiadalah jangkitan HIV tersebut. Okey. Jadi saringan ni sangat mudah, cepat dan menjimatkan masa lah. Okay. Selain daripada itu, kita juga kalau di kempen-kempen kesihatan ni kita juga buat pameran lah berkenaan dengan ubat-ubatan untuk HIV ni untuk kita beri pendedahan kepada masyarakat ini ubat untuk pesakit HIV. Yang mana bentuknya macam mana, cara nak ambil ni macam mana. Jadi mereka tahulah, mereka faham. Biasanya untuk pesakit HIV ni kita bagi tahu juga mereka kena setkan alarm pukul berapa nak makan supaya tak termiss lah ubat tersebut. Jadi mereka kena patuh kepada masa tersebut. Kena makan setiap hari. Okey. Selain daripada itu kita juga contoh kalau di pameran kesihatan mungkin benda ni nampak macam remeh lah tapi penggunaan kondom tu sendirilah okay, sangat penting untuk mencegah jangkitan HIV. Okay. Kita risau juga sebab kalau kondom memang boleh dapat di mana-mana 7E pun dah ada kondom tapi mungkin dari segi cara penggunaan yang salah pun boleh menyebabkan jangkitan HIV itu masih boleh berlaku lah. Jadi di karnival-karnival kesihatan inilah macam mana kalau ada orang tanya macam mana nak guna, bila nak guna, jadi masa itulah kita akan memberikan pengetahuan pendidikan berkenaan dengan cara penggunaan kondom untuk mengamalkan seks yang selamat lah. Okay. Kalau kita ada golongan yang bersiko ni jadi kita nasihatkan golongan bersiko ni memang perlu gunakan kondom untuk mengelakkan jangkitan HIV ini. Okay. Okey doktor. Jadi kalau boleh doktor kongsikan sebagai orang yang dah menghidap AIDS apa menu diet dia? Ada tertentu menu yang tak boleh ke ada yang boleh? Macam mana? Lalunya untuk pesakit HIV tak adalah, tak ada restriction lah, boleh makan macam biasa sebab dia tak ada pun menyebabkan salah kalau makan ubat kalau makan benda yang salah jadi ubat tu kurang dia punya keberkesanan, tak ada macam itulah. Cuma kalau pesakit HIV ni kalau dia makan ubat memang dia ada pemantauan lah di klinik kesihatan. Biasanya 3 bulan ataupun 6 bulan untuk kita tengok paras dia punya darah lah, paras buah pinggang, fungsi hati macam mana, ada kesan sampingan daripada ubat ataupun tak ada lah. Tapi kebiasaannya memang tak ada masalah lah. Jadi pemakanan tidak mengganggu lah dia punya rawatan. Okey, kalau itu pemakanan. Untuk dia bersukan, ada sukan-sukan yang dihadkan ke macam mana? Tak ada. Bersukan pun boleh bersukan macam biasa sebab dia tak ada pun menyebabkan mereka penat ke apa. Sebab masih stamina masih okey. Kecuali yang kalau dah ada gejala yang teruk tu lah. Kalau ada ruam ke, ada demam ke memang tak boleh lakukan aktiviti lasak lah. Tapi pesakit yang dah makan ubat yang dalam tempoh yang lama biasanya mereka akan sihat normal macam biasa. Jadi mereka perlu teruskan aktiviti bersukan kalau mereka gemar untuk melakukan aktiviti sukan, so tak ada masalah, boleh menjalani aktiviti sukan macam biasalah, main bola boleh, nak berjoging pun tak ada masalah. Okey doktor, terima kasih. Soalan terakhir, okey doktor. Boleh doktor kongsikan nasihat dan panduan kepada hadirin dan juga penonton yang bersama dengan kita di siaran langsung ini. Silakan doktor. Nasihat terakhir, apa yang kita dah belajar tadi, apa yang kita dah sampaikan tadi sebentar tadi tu, kita bayangkanlah secara analoginya HIV ni adalah seperti anak-anai. Anak-anai apa makan kita punya kayu kat rumah tu kan.
tiang kayu kat rumah. Jadi bila lama-lama dimakan tu, kalau kita tak dapatkan rawatan, tiang tu boleh roboh lah. Bila roboh tu lah AIDS. So analoginya macam tu. Jadi apa-apa penyakit pun pencegahan lebih baik daripada merawat lah. Okay? Jadi untuk generasi, kalau kita ada anak-anak lah dekat rumah tu, pantau aktiviti kegiatan mereka. Kalau nampak lain macam tu, bolehlah slow talk, bagi tahu nasihat apa masalahnya, dah ada pasangan ke. Jadi kita kena kenal pasti aktiviti dan kegiatan mereka lah, okay, untuk mengelakkan macam ni lah. Sebab kita banyak je kes yang kita kenal pasti, golongan remaja umur 18 tahun, 20 tahun dah disahkan ada HIV. Golongan belia ni dah lah. So belum kerja lagi dah dapat jangkitan HIV. Jadi kalau mereka tak dapatkan rawatan awal, biar berlanjutan sampai 10 tahun baru nak dapatkan rawatan, masa tu dah ada peringkat AIDS, jadi dah agak lambat. Jadi itu kan menyebabkan banyak komplikasi lah. Komplikasi AIDS ni boleh jadi radang paru-paru, radang otak, kulit melepuh, ruam kulit, banyak komplikasi kepada organ dalaman lah. Okey, jadi pencegahan dan rawatan ada, dan kalau kita ada melakukan aktiviti yang berisiko, melanggan pekerja seks dan sebagainya, jalanilah saringan HIV dengan segera. Kalau tak berani untuk pergi ke klinik kesihatan, boleh pergi ke Test Now ni tadi. Dalam MySejahtera, klik saja di Test Now, aplikasi Test Now, dan dapatkan kit tu sendiri dan jalankan. Dia gunakan ILO saja, macam COVID test tu. Jadi kita boleh buat saringan tersebut secara sendiri. Kalau positif, kena walk in jugalah ke klinik kesihatan untuk dapatkan rawatan. Itu saja. Baiklah, terima kasih diucapkan buat Dr. Maliana binti Muhammad, Pegawai Perubatan Unit Kawalan Penyakit Berjangkit dari Pejabat Kesihatan Daerah Hilir Perak, kerana sudi hadir bersama dengan kita berkongsi berkenaan bahaya HIV AIDS, dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Dr. Maliana menjadi panduan dan ingatan buat semua agar dapat membantu negara menamatkan epidemik AIDS menjelang 2030. Selain daripada itu, terima kasih juga diucapkan kepada semua yang hadir mengikuti siri Influencer Japan Mokomo hari ini, sama ada yang berada di Dewan ini dan juga yang berada di dalam talian. Sebelum mengakhiri siaran kita, kod QR untuk kuis Kahoot bahaya HIV dan AIDS akan dikongsikan sebentar lagi. Untuk yang berada di dalam talian, kod QR akan dan juga pautan link akan diletakkan di ruangan komen untuk tuan-tuan dan puan-puan sertai. Kita ada hadiah misteri yang menanti tuan-tuan dan puan-puan jika berjaya menempatkan tempat di tangga 10 terbaik. Jadi jaga kesihatan dan jaga diri, jaga keluarga agar tahap kesihatan masyarakat dan negara turut terpelihara. Mencegah tadi doktor, mencegah lebih baik daripada merawat. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk memohon doa semua agar aktivis yang sedang menyertai misi Global Sumut Flotilla selamat dan dipermudahkan segala urusannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Sampai di sini saja, sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang. Bye, Assalamualaikum. U equal to U, undetectable equal to untransmittable. Orang yang mendapat rawatan antiretroviral sehingga mencapai aras viral undetectable tidak akan menjangkiti pasangannya secara seksual. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kapsul My Health kali ini akan membawa saudara menyelusuri episod virus HIV, sejenis virus yang memusnahkan sistem ketahanan badan pesakit yang boleh mendedahkannya kepada jangkitan kuman dan kanser. Golongan manakah yang paling ramai dijangkiti oleh virus HIV? Golongan berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan HIV di Malaysia terdiri daripada 4 kumpulan utama, iaitu pengguna dadah suntikan, lelaki yang mengadakan hubungan sejenis dengan lelaki atau MSM dalam erti kata men who have sex with men, golongan maknyah ataupun transgender dan pekerja seks wanita.
90% daripada jangkitan HIV di Malaysia terdiri daripada kaum lelaki, manakala lebih kurang 10% terdiri daripada kaum wanita. Manakala bagi kumpulan umur pula, 75% adalah mereka yang berusia di antara 20 hingga 39 tahun. Hampir 60% daripada orang yang hidup dengan HIV dilaporkan di Malaysia dijangkiti melalui hubungan homoseksual dan sebanyak 33% lagi mendapat jangkitan melalui hubungan heteroseksual. Dr. Anita, masihkah ada harapan bagi pesakit HIV untuk memulakan kehidupan berkeluarga? Orang yang hidup dengan HIV boleh dirawat dengan rawatan antiretroviral sehingga mereka mencapai aras viral yang tidak dapat dikesan atau dalam erti kata bahasa Inggeris undetectable viral load akan mengakibatkan untransmittable disease ataupun tidak boleh menularkan virus tersebut melalui hubungan seksual. Dan ini membuka lembaran baru kepada orang yang hidup dengan HIV. Sekiranya mereka mendapatkan rawatan awal sehingga mencapai aras virus yang tidak dapat dikesan, mereka boleh meneruskan kehidupan berkelamin seperti pasangan-pasangan yang lain, berkahwin, mempunyai zuriat dan meneruskan kehidupan mereka seperti orang-orang yang tidak ada jangkitan ini. Dr. Anita, bolehkah HIV ini dielakkan? Untuk mengelakkan jangkitan HIV, bagi orang yang berisiko tinggi mendapat jangkitan melalui hubungan seksual, gunakan kondom dengan betul. Bagi orang yang menggunakan jarum suntikan dadah pula, jangan berkongsi jarum suntikan. Manakala bagi wanita yang mengandung dan dijangkiti HIV, datang awal untuk mendapatkan jagaan antenatal dan dapatkan rawatan awal agar anak yang lahir tersebut bebas daripada HIV. Selamat menyambut Hari AIDS Sedunia, akhiri ketaksamarattaan, akhiri AIDS, akhiri pandemik. Saya akhiri program kapsul kali ini dengan pesanan sentiasa patuh kepada SOP dan budayakan amalan norma baharu. Kita jaga kita.
dia bagus untuk saya sebab saya dah pakai. Lepas tu penjimatan dia banyak lah, daripada RM2.60 ke RM1.99. Memang jimat banyak gila lah. Tapi satu lah dia punya, bila nak beli barang kita nak bayar sekali, tak boleh, dia kena separate. So kalau boleh improve dia punya sistem bayar sekali dengan barang, dengan minyak, much better lah I think. So itu sajalah, so far sistem dia pakai budi tu puas hati lah. Terima kasih Kerajaan Madani. Okay, thanks government subsidies for the 2D Madani RON 95. Sekarang saya punya hati, sekarang ada kurang itu, facilities ada kurang, at least kerajaan ada bagi kurang itu facilities. Saya gembira lah, rasa saya hati saya gembira. Lagi pun okey lah, isi minyak pun kita pun gembira juga. Saya juga terima kasihkan kerajaan lah. Saya seronok sebab saya selalu saya isi minyak ni, dulu isi lebih, sekarang saya isi ni memang ada kurang lah dan dapat dapatan yang lebih sikit. Terima kasih banyak.